Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amar Anaki bin Muhammad Azan melaporkan secara langsung daripada Dewan Al-Fatih sempena Majlis Watikah Pelantikan Pengawas bagi tahun 2025. Pada pagi yang penuh bermakna ini, seramai 33 orang pengawas pelantikan baru dari tingkatan 2 hingga tingkatan 5 yang telah menerima watikah pelantikan mereka secara rasmi. Majlis telah disempurnakan oleh Tuan Haji Agus Effendi bin Haji Ismail yang turut menyampaikan amanat dan pesanan kepada barisan kepimpinan pelajar yang baru dilantik. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menekankan bahawa pengawas sekolah bukan sahaja bertanggungjawab menjaga disiplin, tetapi juga menjadi teladan kepada rakan-rakan pelajar yang lain. Berjemput dan berusaha Tuan Haji Agus Effendi bin Haji Ismail Ketua SDIQ. Memimpin dengan amanah, menabur bakti dengan ikhlas. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan watikah pelantikan Badan Kepimpinan Pengawas Sekolah SDIQ Makin Islamiyah Aliyah 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru dan murid-murid sekalian, majlis hari ini diteruskan dengan penyerahan watikah pelantikan kepada semua pemimpin tertinggi murid. Bagi menyebut tanda diucapkan kepada semua pemimpin. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan lafaz ikrar dan suara tulis. Amanah yang diberikan ini perlulah dipikul dengan penuh integriti, dedikasi dan rasa tanggungjawab demi kesejahteraan sekolah. Majlis turut menyaksikan sesi bacaan ikrar oleh para pengawas baru diketuai oleh Muhammad Fikri bin Abdul Rahim sebagai simbolik komitmen mereka dalam menjalankan tugas dengan adil dan penuh keikhlasan. Dengan pelantikan barisan pengawas baru ini, diharapkan mereka dapat memainkan peranan penting dalam membantu pihak sekolah bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih harmoni dan berdisiplin. Sekian laporan daripada saya, Muhammad Amar Anaki bin Muhammad Azan daripada TV PSS. Salam hormat dan Assalamualaikum.